rasa pujian harus diberi kepada anak-anak buah Dollah Saleh kerana mereka bermain habis-habisan sehingga whistle penamat, dan beberapa peluang yang mereka perolehi dalam separuh masa pertama. Pemain ini saya percaya senantiasa akan berada di bawah mulut setiap penyokong Pahang, kerana kita lihat gol pertama dijaringkan oleh Syarif Ishak melalui tendangan bebas di situ, tidak menghampakan, tidak mematah semangat Pahang untuk terus merobek gawang atau benteng pertahanan Pahang. Peluang yang diperolehi oleh pemain Pahang walaupun Abdul Malik melepaskan satu peluang kemasan dalam separuh masa yang pertama untuk menyamakan kedudukan. Dan satu lagi peluang yang dapat kita lihat yang diperolehi oleh Damien Stewart, walau bagaimanapun tandukan yang melampaui palang gol dalam permainan pada separuh masa yang kedua. Dengan kemasukan Marcus Conti dan juga Fauzi Roslan, serangan Pahang dalam separuh masa kedua lebih berbisa sedikit, Richard. Ya, mereka memantapkan lagi jentera serangan mereka dengan Marcus Conti masuk untuk membantu jentera serangan, dan bertali arus serangan dilakukan dalam separuh masa kedua oleh penyerang-penyerang Pahang. Dan sekali lagi Pahang dalam dua perlawanan sebelum ini mereka menjaringkan gol pada saat akhir, dan dalam perlawanan ini juga kita dapat lihat bagaimana peluang-peluang kemasan asakan-asakan yang dilakukan oleh Pahang khususnya pada minit-minit akhir bertalu-talu walaupun tidak dapat menghasilkan jaringan, sehinggalah pada waktu menunggu saja whistle penamat untuk ditiupkan oleh pengadil, Pahang akhirnya berjaya menghasilkan. Dan inilah jaringan yang dapat kita saksikan bagaimana Azamuddin Akil, man of the match dalam perlawanan ini, menghampakan Lions Duel untuk mengikat kedudukan 1-1. Satu lagi perlawanan dramatik yang membabitkan Pahang menjaringkan gol pada saat-saat akhir, Richard. Ya, ini satu jaringan yang cukup bermakna kepada para penyokong Pahang malam ini. Itu saja dari kami di Stadium Dharma Amor di Pahang dengan keputusannya Pahang 1, Lions Duel 1.